Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak borak pasal satu topik yang penting sangat dan merupakan sebahagian dari perjalanan kita semua untuk membesar. Akil balik. Ya, ia satu peringkat yang penuh dengan perubahan dan tujuan kita kat sini adalah untuk fahamkan semuanya bersama-sama. Okey, anggap je ini macam peta jalanan kita untuk faham pasal akil balik. Nampak macam banyak kan? Tapi jangan risau. Kita akan terokai setiap satu bahagian ni, langkah demi langkah, sama-sama. So, penerangan kita hari ini ada 4 bahagian utama. Kita akan mulakan dengan pengenalan kepada alam remaja. Lepas tu, kita tengok perubahan fizikal. Kemudian, kita akan selami sikit pasal emosi dan fikiran. Dan akhir sekali, kita akan belajar cara-cara untuk menjaga diri. Baiklah, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Jadi, apa sebenarnya akil balik atau puberti ni? Senang cerita, ia adalah satu proses semula jadi bila badan kita mula berubah daripada seorang kanak-kanak menjadi seorang dewasa. Fikirkan ia macam permulaan satu babak baru yang sangat menarik dalam hidup anda. Secara ringkasnya, inilah maksud akil balik. Ia bukanlah sesuatu yang pelik atau perlu ditakutkan. Malah, ia adalah satu tanda yang bagus. Tanda yang anda sedang membesar dengan sihat dan semua orang akan melaluinya. Sekarang, jom kita beralih kepada perubahan yang paling ketara, perubahan fizikal. Walaupun semua orang akan lalui akil balik, perubahan yang berlaku pada badan lelaki dan perempuan ni ada bezanya. Mari kita lihat perbezaan ni. Okey, mari kita bandingkan. Bagi lelaki, suara akan jadi lebih dalam atau garau dan bulu pun mula tumbuh di muka. Badan juga akan jadi lebih sasa. Bagi perempuan pula, suara akan jadi lebih lunak, pinggul akan melebar dan payudara mula membesar. Semua ini berlaku sebab hormon yang bertindak macam utusan dalam badan kita bagi isyarat yang okey, dah tiba masanya untuk berubah. Kita tengok perubahan fizikal lelaki dulu ya. Salah satu tanda penting kematangan ialah mengalami mimpi basah. Mungkin bunyinya agak janggal, tapi percayalah ia adalah sesuatu yang sangat normal. Ia hanyalah satu isyarat yang badan anda sedang berfungsi dengan sihat untuk menjadi seorang dewasa. Sekarang, kita beralih kepada perempuan. Satu peristiwa besar bagi mereka pula ialah permulaan haid atau menstruasi. Sama macam lelaki tadi, ini adalah tanda yang sihat dan semula jadi yang menunjukkan sistem pembiakan anda sudah mula matang. Ada satu benda yang lelaki dan perempuan selalunya alami bersama. Jerawat. Ini berlaku sebab perubahan hormon yang sama tadi menyebabkan kelenjar minyak pada kulit kita jadi lebih aktif. Ia sebahagian daripada proses ni, jadi anda tak bersendirian. Perubahan akil balik ni bukan setakat pada luaran je tau. Bahagian ketiga ni kita akan fokus pada apa yang berlaku di dalam, emosi dan cara kita berfikir. Dan percayalah, ini sama pentingnya dengan perubahan fizikal. Pernah tak rasa macam ni? Satu saat rasa gembira sangat, tapi tiba-tiba rasa nak marah atau sedih tanpa sebab yang jelas. Kalau ya, jangan risau. Ini dipanggil mood swings atau perubahan emosi dan ia sangat-sangat normal pada peringkat ini. Perubahan emosi ni datang dalam macam-macam bentuk. Anda mungkin akan lebih ambil berat tentang penampilan diri. Anda juga mungkin rasa lebih seronok bila bersama kawan-kawan. Pada masa yang sama, anda akan mula terfikir, siapakah aku sebenarnya? Dan ya, rasa sedikit kekok atau malu bila berinteraksi dengan jantina lain juga adalah normal. Semua ini sebahagian daripada proses penting untuk kenali diri anda. Disebabkan banyak sangat perubahan yang berlaku, macam mana kita nak uruskannya, kan? Jom kita beralih ke bahagian terakhir untuk tengok cara-cara menjaga diri dengan baik sepanjang tempoh ini. Ada 4 langkah mudah yang boleh kita amalkan. Pertama, jaga kebersihan diri. Kedua, makan makanan yang berkhasiat untuk sokong pembesaran badan. Ketiga, pastikan anda cukup tidur dan sentiasa aktif. Dan yang keempat, yang sama pentingnya, jaga kesihatan emosi anda dengan mencari sokongan bila perlu. Dan ini membawa kita kepada satu perkara yang sangat-sangat penting, sokongan. Kalau anda rasa keliru, tertekan atau cuma nak bertanya, berbuallah dengan orang yang anda percaya. Mungkin ibu bapa, guru atau kaunselor sekolah anda. Ingat, mereka ada di sana untuk membantu. Ingat ya, setiap perubahan yang anda lalui, sama ada fizikal atau emosi, ia adalah satu tanda yang positif. Ia adalah bukti yang anda sedang membesar menjadi individu yang hebat. Jadi, hargai dan raikan setiap detik dalam perjalanan ini. Jadi, sebelum kita berakhir, saya ada satu soalan untuk anda. Cuba fikirkan,
Apakah satu langkah kecil yang boleh anda ambil mungkin hari ini juga untuk menjaga diri anda, tak kira dari segi fizikal atau emosi? Ingat, perjalanan ini milik anda dan setiap langkah walau sekecil mana pun adalah sangat bermakna.